Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi lil malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل وارزقنا فتوح العارفين والموت على كامل الإيمان بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul, bertemu dalam program Pondok Talaqi. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua insya-Allah taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada pembahasan kita yang semalam. Okey, semalam alhamdulillah kita dah mulakan pembahasan, kita dah bincang tentang empat dalil tentang Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Okey, kita ulang semula. Yang pertama dalil daripada Al-Quran Al-Karim ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Okey. Mafhum daripada ayat tersebut, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil daripada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Ibnul Jarud, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'i. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala telah ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya pada azal. Allah Subhanahu wa taala telah ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya pada azal. Maka daripada hadis ini kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun ada sebelum kewujudan seluruh makhluk. Sebelum kewujudan air, sebelum kewujudan syurga, neraka, manusia, jin, bumi, langit dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah pun ada. Okey. Allah Subhanahu wa taala telah pun ada sebelum kewujudan tempat, sebelum kewujudan arah, sebelum kewujudan masa. Okey. Kemudian selama mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Yani kewujudan Allah Subhanahu wa taala sama ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau setelah Allah Taala menciptakan makhluk sama. Allah Taala tetap ada tanpa bertempat. Sama ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy atau setelah Allah Taala menciptakan arasy. Sama ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat atau setelah Allah Taala menciptakan tempat. Allah Ta'ala tetap ada tanpa bertempat. Kemudian dalil daripada yang ketiga adalah dalil daripada ijma' para ulama, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Kata beliau, "Wajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun." Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawa tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi tempat dan tidak berlalu ke atasnya masa. Okey, itu persepakatan para ulama seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Dan yang keempat, dalil dalil akal, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, seperti mana sah pada akal kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebelum tempat-tempat dan arah-arah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka begitu juga sah pada akal kewujudan Allah Subhanahu wa taala setelah tempat-tempat dan arah-arah diciptakan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah kerana Allah tidak berubah. Seperti
sah pada akal kita, yakni seperti mana akal kita boleh terima sebelum tempat-tempat dan arah-arah diciptakan, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, maka begitulah juga akal kita boleh terima setelah mana akal kita boleh terima kewujudan Allah Subhanahu wa taala setelah mana tempat-tempat dan arah-arah diciptakan, Allah Taala tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Itu alhamdulillah kita dah bahaskan sebelum ini. Bagi orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, maka ketahuilah bahawa itu bukan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah akidah yang benar, bukan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mendakwa Allah Subhanahu wa taala di langit ataupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy ataupun Allah taala berada di mana-mana, maka kesemua ini bukan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy ataupun Allah taala duduk di atas arasy, maka kita tanya balik kepada orang tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah pun ada tanpa bertempat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah pun ada tanpa bertempat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy? Maka tentu dia akan menjawab, ya. Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah taala menciptakan arasy, Allah taala ada tanpa tempat. Baik. Kita tanya pula kepada dia soalan yang kedua. Adakah Allah Subhanahu wa taala berubah? Adakah Allah taala berubah? Yani kalau dia kata Allah taala tak berubah, sama ada sebelum kewujudan Allah taala, sama ada sebelum diciptakan tempat ataupun setelah diciptakan tempat, sama, Allah taala tidak berubah. Maka kalau begitu dia bersetuju dengan kita untuk mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Okey. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, Allah taala ada tanpa bertempat, dan selama mana Allah taala menciptakan arasy, Allah taala tidak berubah. Kewujudan Allah taala sama. Kalau dia kata selama mana Allah taala menciptakan arasy, Allah taala duduk bersemayam di atas arasy, maka maknanya orang ini telah pun menisbahkan perubahan pada hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perubahan daripada satu keadaan pada keadaan yang lain adalah sebesar-besar dalil kebaharuan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata ulama, bagi orang yang mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy, kita tanya, arasy itu Allah ke bukan Allah? Arasy itu Allah ke bukan Allah? Maka dia kata arasy ini bukan Allah. Arasy bukan Allah. Maka soalan yang kedua, adakah Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada, kalau kamu kata arasy itu bukan Allah, maknanya arasy itu makhluk. Adakah Allah taala berhajat kepada arasy? Adakah Allah taala berhajat kepada arasy? Maka dia kata tak, Allah taala tak berhajat kepada arasy. Kalau kamu kata Allah taala tak berhajat kepada arasy, maknanya Allah taala tidak bersemayam, tidak duduk di atas arasy. Kerana kalau kamu kata Allah taala duduk di atas arasy, maknanya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada arasy untuk duduk di atasnya. Okey. Jadi itu dia. Kita tanya pada dia dua soalan. Okey. Arasy itu Allah ke bukan Allah? Dia akan kata, pasti dia akan kata arasy itu bukan Allah sebab arasy itu makhluk. Kemudian kita tanya, okey, dah kalau kamu kata arasy itu makhluk, adakah Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada arasy? Dia akan kata Allah taala tak berhajat kepada arasy. Kalau Allah taala berhajat kepada arasy, maknanya Allah taala lemah. Dah kalau dia kata Allah taala tak berhajat kepada arasy, maknanya dia bersetuju dengan kita untuk mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Okey, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah taala bukan duduk bersemayam di atas arasy. Dan kalau orang kata pula Allah Subhanahu wa taala di langit, sebab apa? Sebab bila kita berdoa kepada Allah taala, kita akan menadah tapak tangan kita dan dihala ke langit. Itu bermakna Allah taala berada di langit. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tidak subhanallahil azim,
Kalau seseorang itu berkata semikian, okey, Allah Taala berada di langit, konon-kononnya adalah kerana kerana bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghalakan tapak tangan kita ke arah langit, maka subhanallahil azim, kita kata tidak, ini adalah satu perkara yang tidak benar. Okey, langit itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah langit langit adalah kiblat kepada doa, seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Okey, tak kala kita melakukan solat, kita akan menghalakan dada kita dan sebahagian besar daripada anggota badan kita ke arah Kaabah. Adakah itu bermaksud Allah Ta'ala berada di Kaabah? Jawapannya tidak. Okey. Habis itu kenapa kita halakan dada kita dan sebahagian besar daripada anggota badan kita ke arah Kaabah? Jawapannya kerana kerana Kaabah itu adalah kiblat kepada solat. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti mana Kaabah itu adalah kiblat kepada solat, maka begitulah juga langit itu adalah kiblat kepada doa. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu langsung tidak bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Okey. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, akidah Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa bertempat ni tuan-tuan. Ia merupakan akidah para ulama kita, ulama Nusantara. Kita boleh lihat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama Nusantara kita, di antaranya Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Al-Jawahirus Saniyah, kemudian Syekh Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab beliau Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dan kitab beliau Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, begitu juga Syekh Husin Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari yang masyhur dengan gelaran Tuan Husin Kedah, dalam kitab beliau Hidayatul Mutafakkirin. Kemudian Syekh Abdul Latif bin Haji Tambi dalam kitab beliau Hidayatul Rahman, ulama Melaka. Okey, ulama Melaka yang nama beliau Syekh Abdul Latif bin Haji Tambi Al-Malakawi Al-Tankarawi. Dalam kitab beliau Hidayatul Rahman, beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa bertempat. Begitu juga Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Okey. Sebentar saya ambil kitab beliau. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab beliau pada halaman yang ke-10, kata beliau, maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu, dan tiada di kanan sesuatu dan tiada di kiri sesuatu, dan tiada di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa dan tiada bertempat, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas Tuan Syekh Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima ni tuan-tuan, beliau mengajarkan kepada anak murid kepada rakyat jelatanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa bertempat. Kata beliau, tiada bertempat dan tiada bermasa. Subhanallahil azim. Maka ini akidah yang benar yang diajarkan oleh para ulama kita tanah Jawi ini tuan-tuan. Subhanallahil azim. Beliau ni Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Darul Ihsan yang kelima, Selangor Darul Ihsan yang kelima ni, beliau di antara salah seorang pada guru beliau adalah Tengku Mahmud Zudi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani. Tengku Mahmud Zudi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani. Dan Tengku Mahmud Zudi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani ni, beliau adalah salah seorang di kalangan ulama yang terkemuka pada awal abad yang ke-19.
Dan subhanallahil azim, beliau tuan-tuan, di antara guru beliau, guru utama beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Okey. Syekh Ahmad Al-Fatani, kata ulama, beliau merupakan guru kepada para ulama di tanah Jawi pada satu ketika dahulu. Seorang ulama besar yang mengajar di Mekah satu ketika dahulu, tuan-tuan, yang kealiman beliau itu diiktiraf oleh golongan para ulama, sama ada ulama-ulama yang berbangsa Melayu ataupun ulama-ulama yang berbangsa Arab. Subhanallahil azim. Dan subhanallahil azim, apabila Sultan Alauddin Sulaiman Shah bila berguru dengan Syekh Tengku Mahmud Zudi bin Tengku Abdul Rahman, kita faham di sini bahawa ilmu Sultan Alauddin Sulaiman Shah itu ia bersanad dan bersambung menerusi Syekh Tengku Mahmud Zudi bin Tengku Abdul Rahman kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, sehinggalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita lihat apa yang disebutkan oleh Tuan Syekh, oleh Baginda Sultan, saling tidak tumpah dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama yang lain daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab yang berjudul Kitab Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kitab ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarang oleh seorang ulama Kelantan. Nama beliau Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Subhanallahil azim, beliau juga mengajarkan perkara yang sama, tuan-tuan. Harus kita faham dan harus kita ingat, apabila kita berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana tempat. Bila kita kata Allah Taala ada tanpa bertempat, bukanlah bermaksud Allah Taala itu berada di mana-mana. Tidak. Bahkan apabila para ulama kita menggunakan ibarat Allah ada tanpa tempat, maka ibarat ini bermaksud, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Yakni dalam erti kata yang lain, ternafi tempat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternafi tempat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata Allah Taala ada tanpa bertempat, bukan maksud Allah Taala berada di mana-mana. Okey. Barang siapa yang mendakwa bahawasanya Allah Taala berada di mana-mana, maka ini maknanya orang tersebut tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifullah. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab beliau Al-Misbahul Munir, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana-mana tempat. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu, tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Jadi, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita faham bahawa tidak boleh kita berkata Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana tempat. Kerana kalau kita kata Allah Taala berada di mana-mana tempat, maknanya Allah Subhanahu wa taala sama seperti udara. Dalam bilik ada, dalam masjid ada, dalam dewan ada, tepi jalan ada, dalam tong sampah pun ada, dalam jamban pun ada. A'udzubillahi min zalik. Maka ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah satu ungkapan yang batil, satu ungkapan yang bertentangan dengan akidah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akidah yang mendakwa Allah Taala berada di mana-mana itu merupakan akidah Jahmiyah, satu golongan, satu kelompok yang menyimpang daripada arus perdana, satu golongan yang menyimpang daripada aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Okey, tak ada seorang pun di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah
baik di kalangan Al-Asy'ariyah ataupun di kalangan Al-Maturidiyah yang mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Bahkan kesemua mereka bersepakat bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan Allah ada tanpa bertempat itu sendiri pada hakikatnya ia adalah satu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah satu pujian. Okey, bukan biasa-biasa tuan-tuan ungkapan tersebut. Ia adalah satu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya teringat kata-kata yang pernah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, seorang sarjana yang hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah, sempat berguru dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Imam Ahmad ni beliau pada hakikatnya merupakan salah seorang di kalangan anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i satu ketika beliau bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Syafi'i satu ketika bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam datang kepada Imam Syafi'i berkata, Rasulullah menceritakan tentang salah seorang di kalangan anak murid beliau, iaitu Imam Ahmad. Okey, Rasulullah berkata bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian yang berat. Okey, dan apabila Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan ujian tersebut, maka Rasulullah berpesan kepada Imam Syafi'i. Rasulullah berkata, hendaklah Imam Ahmad ketika itu bersabar dengan ujian tersebut dan tetap di atas kebenaran. Jangan sekali-kali goyah. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau terjaga daripada tidur, dan beliau seorang ulama besar yang bertaraf wali di kalangan para wali Allah. Beliau memanggil seorang utusan, beliau ceritakan kepada utusan tersebut apa yang beliau alami, yang beliau lihat dalam mimpi, dan beliau minta agar disampaikan khabar tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu utusan tersebut pergi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang ketika itu berada di satu tempat yang jauh daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian apabila utusan yang dihantar oleh Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau menceritakan tentang kisah mimpi Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal gembira tak kepalang. Okey, gembira sangat, subhanallahil azim. Gembira. Sebab apa? Sebab yang bermimpi, yang melihat mimpi tersebut adalah bukan manusia yang biasa. Yang ini bukan manusia biasa-biasa, tidak. Bahkan imam yang besar, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bukan manusia biasa. Dan mimpi itu pula adalah mimpi yang melibatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi baginda adalah satu mimpi yang benar. Okey, mimpi yang benar. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila diceritakan bahawa Imam Syafi'i, bila diceritakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa Imam Syafi'i mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepada Imam Syafi'i menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, dan Rasulullah menyampaikan khabar bahawa akan datang satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Maka ketika itu hendaklah Imam Ahmad bin Hanbal sabat, tetap di atas kebenaran, jangan sekali-kali goyah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima khabar tersebut dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tenang, bahkan beliau gembira dengan khabar tersebut. Lalu disebabkan beliau gembira ketika itu, beliau menanggalkan jubah yang dipakai oleh beliau. Kemudian beliau menghadiahkan jubah tersebut kepada utusan tadi.
Dia gembira dengan khabar yang dia bawa. Imam Ahmad bin Hanbal hadiahkan jubah tadi kepada utusan tersebut. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah selesai kerja, ya, utusan tersebut dah kembali semula. Daripada bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, utusan tersebut pergi bertemu dengan Imam Syafi'i semula. Subhanallahil azim. Untuk nak mengkhabarkan bahawa beliau telah pun selesai menyampaikan berita tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal apabila utusan tersebut bertemu semula dengan Imam Syafi'i rahimahullah untuk kasih report, untuk nak memberi laporan kepada Imam Syafi'i bahawa beliau telah pun selesai melaksanakan amanah yang diamanahkan. Bila sebaik saja beliau bertemu dengan Imam Syafi'i, selama mana beliau dah maklumkan kepada Imam Syafi'i yang mana beliau telah pun selesai melaksanakan urusan, Imam Syafi'i bertanya kepada beliau. Kata Imam Syafi'i, izinkan aku untuk aku meminjam sebentar pemberian yang diberikan oleh Ahmad bin Hanbal kepadamu. Jadi terkejut tuan-tuan. Terkejut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkejut utusan tersebut sebab dia tak bagi tahu pada sesiapa pun bahawasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menghadiahkan kepadanya jubah. Okey, jubah kerana terlalu gembira dengan khabar yang disampaikan. Tapi Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i kata, izinkan aku untuk aku pinjam sebentar apa yang dihadiahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepadamu. Terkejut dia tuan-tuan. Subhanallahil azim. Itu golongan para wali Allah ni tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tak expect tentang apa yang mereka fikir. Subhanallah. Mereka sebahagian kala mereka adalah golongan ahlu mukashif. Yani Allah, golongan yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui perkara-perkara yang di sebalik pengetahuan orang awam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, terkejut orang tadi ni. Lalu dikeluarkan jubah Imam Ahmad bin Hanbal, diberikan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengucup Imam Syafi'i cium jubah tersebut dengan niat untuk mengambil barakah daripada jubah yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi begitulah tuan-tuan golongan para salihin, golongan para ulama, golongan para aulia. Mereka ini saling mengambil barakah di antara satu sama lain, seperti mana yang ditunjukkan oleh golongan para sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berkata, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham di sini tuan-tuan bahawa segala perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita, ia adalah makhluk. Ia adalah satu perkara yang baru. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada perkara yang kita tasawurkan itu, perkara yang kita gambarkan itu. Okey. Dan ini seperti mana yang disebutkan ataupun seperti mana yang difahami daripada ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Segala perkara yang kita tasawurkan dalam fikiran kita, yang kita gambarkan dalam fikiran kita adalah makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh digambarkan dalam fikiran kita. Okey. Barang siapa yang cuba untuk menggambarkan juga Allah Subhanahu Wa Taala, yang cuba untuk menanggapi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akalnya, dalam fikirannya, maka dia akan sampai kepada salah satu daripada dua natijah. Tidak ada yang ketiga. Sama ada
dia akan sampai kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Kedua-duanya terkeluar dari Islam. Kufur sebab apa? Sebab dia menyamakan antara Allah dan makhluk, wal a'yadzu billahi min zalik. Dan syirik sebab apa? Sebab dia telah mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dikhayalkan, dengan sesuatu yang dibayangkan di dalam akal fikirannya tersebut. Wal a'yadzu billahi min zalik. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis itu kemudian kata Tuan Syekh, fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Dan dia adalah al-qadim, yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya, dan selain daripadanya adalah baharu. Dia adalah al-khaliq, yakni pencipta, selain daripadanya adalah makhluk, yakni ciptaannya. Fahuwal qadim wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluqun. Allah Subhanahu wa taala adalah al-qadim. Al-qadim ini tuan-tuan, ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud Tuhan yang tiada mula bagi wujudnya, Tuhan yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, Allah taala tiada permulaan bagi kewujudannya. Kerana sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya, perkara tersebut pasti baharu, dan ia dinamakan sebagai makhluk. Sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya pasti baharu, dan ia dinamakan sebagai makhluk. Kalau seorang tu kata, perkara tersebut ia wujud dengan sendiri, dia yang menciptakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala ada permulaan, kata mereka Allah taala ada permulaan, dan tak ada siapa yang menciptakan Allah taala, bahkan Allah taala yang menciptakan dirinya sendiri. Maka kita kata, ini apa yang kamu kata ni, benda ni, apa yang kamu kata ni macam orang gila. Okey, macam ungkapan orang gila. Benda yang kamu sebut tu adalah perkara yang akal tak boleh terima. Bagaimana sesuatu yang masih lagi belum wujud, dia sendiri belum wujud, kemudian dia wujudkan dirinya? Macam mana? Dia tak ada lagi, tiba-tiba dia yang wujudkan dirinya. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia kata Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Tuhan yang lain, kalau dia kata Allah taala diciptakan oleh Tuhan yang lain, maknanya Tuhan tersebut juga berhajat kepada yang menciptanya. Okey. Kalau dia kata Allah taala diciptakan oleh Tuhan yang lain, maka kalau begitu kita kata kepadanya, kalau begitu Allah taala, kalau kamu kata Allah taala diciptakan oleh sesuatu yang lain, maknanya Allah taala tidak berhak untuk menjadi Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dicipta. Dan yang menciptakan Allah taala itu pasti berhajat kepada yang menciptakannya. Okey? Pasti ia berhajat kepada yang menciptakannya. Yang menciptakan Tuhan tersebut pula berhajat kepada yang lain yang menciptanya. Kemudian yang tersebut juga, Tuhan tersebut juga berhajat kepada yang lain yang menciptanya. Jadi subhanallahil azim, maknanya ia berangkaian. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh E, E diciptakan oleh F, F diciptakan oleh G, G diciptakan oleh H, H diciptakan oleh I. Dia berangkaian begitu. Okey. Kata mereka Allah taala diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan A pula diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B pula diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C pula diciptakan oleh Tuhan D. Tuhan D pula diciptakan oleh Tuhan E. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka ini tuan-tuan akan membawa kepada pengakhiran bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak wujud. Okey. Ini membawa kepada pengakhiran bahawa tidak ada Tuhan. Okey. Seperti mana kita sebut, saya
tidak akan memberikan kepada kamu 10 ringgit selagi mana sebelum itu saya tidak berikan kepada kamu 10 ringgit. Saya tak akan berikan kepada kamu 10 ringgit selagi mana sebelum itu saya tak berikan kamu 10 ringgit. Maknanya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang itu tak akan berikan 10 ringgit kepada orang tadi. Baik. Jadi walhasil, setiap sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya pasti berhajat kepada yang menjadikannya. Setiap sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya pasti berhajat kepada yang menjadikannya daripada tiada kepada ada. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala ada permulaan bagi kewujudannya, maka nescaya Allah Taala juga berhajat kepada yang menjadikannya daripada tiada kepada ada. Sedangkan berhajat itu ia adalah tanda lemah, dan setiap yang lemah tidak layak untuk menjadi Tuhan. Setiap yang lemah tidak boleh menjadi Tuhan. Al-ajizu la yakunu ilahan. Okay. Al-ajiz la yakunu ilahan. Yang lemah tidak boleh menjadi Tuhan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tuan-tuan, sifat lemah ini menafikan qidam. Sifat lemah itu al-ajiz, ia menafikan qidam. Yani kalaulah Allah Subhanahu wa taala lemah, maknanya Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipertuhankan. Okey. Dan subhanallahil azim, dari sudut penggunaan tuan-tuan, al-qadim ia merujuk kepada nama dan al-qidam merujuk kepada sifat. Okey. Al-qadim, alif lam qaf dal ya mim, merujuk kepada nama, iaitu salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-qidam, qaf dal mim, ia merujuk pada satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qadim, perkataan al-qadim kalau dinisbahkan penggunaan itu bagi makhluk, digunakan perkataan al-qadim bagi makhluk, maka ia membawa maksud lama. Telah berlalu satu tempoh masa yang lama bagi perkara tersebut. Tetapi al-qadim kalau digunakan pada hak Allah Subhanahu wa taala, ia bermaksud yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Okey. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentang nama Al-Qadim ni tuan-tuan, ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah Taala yang warid daripada hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nama tersebut juga telah pun diijma'kan oleh para ulama. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Qadim adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah dinukilkan akan ijma' tersebut oleh al-Imam Al-Hafiz Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab beliau dalam kitab beliau Syarah Ihya Ulumuddin, Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan esok insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk pula tentang wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluqun. Kita akan bahaskan tentang makhluk ini. Okey, makhluk ini terdiri pada apa? Jirim, arad, kemudian jirim pula terpecah pada dua, jauhar fard dan jauhar yang murakkab. Apa maksud jisim dan sebagainya. Pecahan-pecahan tersebut itu esok kita akan bahaskan insya-Allah taala. Okey, ada di kalangan mereka-mereka yang menafikan Al-Qadim adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Ustaz kata tadi, Al-Qadim adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah pun disepakati oleh para ulama. Okay? Yang menukilkan ijma' tersebut adalah Sayyid Al-Hafiz Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab beliau Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Mohon maaf tadi terlewat sedikit.
Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah pada malam ini, iaitu malam nisfu Syaban, dan mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadat kita pada malam ini dan pada keesokan harinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.